Saya tak akan kahwin tanpa restu. Kita minta restu papa awak. Dia mesti setuju punya sebab dia tak kisah pun siapa pilihan awak. Habis tu El macam mana? Zaf, awak tahu kan El cintakan awak. Kenapa Mama nak kena lebihkan anak tiri pada anak sendiri? Sebab anak tiri tu anak papa. Bila dia anak papa, dia tetap anak mama juga. Tak fahamlah. Kenapa semua orang dalam rumah ni, Mama, Papa, nak kena lebihkan Kak Syah daripada El? Apa kurangnya El ni, Mama? Zaf tunang El. Mama tahu El tu bukan yang terbaik untuk Zaf. Tapi masa tu Mama tak ada pilihan. Mana bukan nenek ni nak taruh? Kalau kamu tu tak jadi kahwin. Sekarang ni bukan boleh percaya. Perempuan-perempuan sekarang yang bahasa sekolah sampai tinggi-tinggi ni. Tapi macam mana kita nak tahu hati perempuan? Hati perempuan ni macam kitab. Makin diselami, makin menarik isinya. Masa kita menjelak air layan tu, hati-hati, jangan siap.